Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya. Belum lagi, Cik? Ya. Belum, besok. Okeylah. Kita ucap lebih awal Okey. Saya Jasmine Abubakar bersama Nazikaha dan kami amat berbesar hati dapat persiaran Lebaran Awani di Meridian Putrajaya kerana mereka menaja lokasi kami bersiaran pada malam ini dan kita amat betul pada malam ini. Siapa? Yang Muhammad Tengku Zafrul. Sherlock Holmes. Oh. Kita bagi tahu kenapa agaknya Tengku. Okey. Kita start Sherlock Holmes dulu. Sherlock Holmes. Malam raya kita jumpa Sherlock Holmes. Tamu nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya dan juga selamat Hari Raya. Ya, tinggal esok kan raya kita. Betul, berapa jam lagi? Berapa jam lagi ya. Kenapa Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Sebenarnya pada masa tu kita ada syuting untuk satu lagi program lain. Program ET. So Alang dah pakai baju untuk Sherlock Holmes. Kita kata jom kita buat satu video ya, nak bagi pencerahan kepada rakyat ya, kepada semua yang ada yang kata mana kilang ni tak nampak-nampak pun. Jadi kita okey kita buat. Tu kan Sherlock Holmes kan ada pakai dia punya magnifying glass ya. So kita buat video cerita sikit magnifying glass tu jadi Google lah. Ya, cari you can just do search maklumat dah ada yang menunjukkan ada banyak sebenarnya kilang-kilang yang dibuka pada tahun lepas. Tu idea YB Tengku apa siapa? Idea saya. Tepatlah kita panggil Sherlock Holmes. Tapi YB Tengku, kalau kita nak bercerita tentang raya, apa yang signifikan ataupun yang relevan Tengku dengan Hari Raya yang tak boleh dipisahkan? Itu bersama keluarga lah. Because kita sama dia dengan ramai yang di luar sana. Raya ni memang special ya. Mula-mula kita ingat untuk masa kita when we younger, kanak-kanak lah itulah. Every year kita raya tu memang looking forward. Ingat dah tua tak tapi sama juga. Masih muda lah berterusan kanak-kanak tu. It's a family lah. Ada chance to jumpa bonding family, bonding dan akan dapat jumpa saudara mara, keluarga dan sebagainya lah. Setahun sekali. Kadang-kadang kita take it for besides family, there must be mesti ada benda-benda lain. Makan ke, baring ke. Selalu kan kita lepas raya dah kenyang, first day raya balik tu TV. Kampung tak ada, saya tak kampung. Kampung kat Kuala Lumpur. Kampung lah tu. Okey lah kampung KL. So family pun kat sini. Makan yes, lemang, rendang. Tapi yalah makan. Tapi paling betul best jumpa saudara mara lah. Keluarga mara. Pak kasih duit raya best tak? Masa terima tu okey. Pak kasih. Kasih tu okeylah juga. Kita dah tua-tua ni memberi lebih baik dari menerima. Betul. Dia bukan macam tahun baru Cina kan. Tahun baru Cina kalau bujang dapat tak kisah tua. Dah kerja ke tak ada masalah. Aziz bujang ni kan. Soalan cukup masa. Jasmine senyum. Jangan Ji, besok nak raya Ji. Nak kena minta maaf. Maaf. YB Tengku. YB dalam dunia politik lama, dalam kira lama jugalah kan. YB dalam dunia korporat. Pastinya apabila berada dalam dunia korporat, kita travel banyak. Meeting sana, jumpa pelabur, jumpa rakan-rakan bisnes sebagainya. Pasti bertembung dengan hari raya ataupun tak nak bertembung dengan waktu perayaan seperti hari raya. Mesti nak balik KL. Ya. Kalau boleh memang kita nak balik KL lah. Tapi ada pernah saya rasa sekali tu bukan semasa dalam kerajaan. Ya. Ini masa itu dalam sektor korporat. Hari raya pertama tu kita terpaksa menandatangani satu perjanjian. Kita just conclude a deal kan. Tapi dan saya perlu hadir secara fizikal. Tu sekali tu. Sebab tu saya kat Filipina hari raya pertama yang tak dapat sambut dengan keluarga di Malaysia lah. Saya Balik pagi tu sampai, paksa pergi tu kena pergi juga. Malam tu balik. Tapi yalah kadang-kadang pagi tu yang special kan. Lain. Subuh-subuh raya tu lain. So ini dua ni ada nak cerita benda lain juga kan? Apa ni? Apa dia? Abi Tengku. Ayolah, kita Liverpool sama. Kenapa bawa kelon? Ya, kenapa bawa kelon? Tapi kita tahun ni travel tak dapat. Tapi adakah kita masih berada dalam landasan yang tepat untuk kata pun Liga? Saya rasa Liga Premier League ni insya-Allah lah. Amin. Kalau kita punya yang kejar kita tu Arsenal, kita selamat lah. Kalau yang Manchester City kejar kita bahaya sikit lah. Okey, dalam kesibukan YB Tengku dalam politik, kita bercerita tentang 2025. Adakah tahun ini tahun yang kalau orang Cina setiap kali tahun baru Cina pastinya tahun ular ke, tahun ular hijau ke, mesti nak kaitkan dengan dia punya dia punya ong. Yes. Adakah tahun ini untuk kita Malaysia ini sebagai fungsi ASEAN, ini berat sikit lah, tapi kita nak kaitkan ong Hari Raya ni ada tak on the right track?
dengan keadaan geopolitiknya, Trump halnya, perang tarif dan sebagainya? Sekarang ni, setakat ni insya-Allah, alhamdulillah kita on the right track, tapi pada masa yang sama kita tidak boleh rasa macam situasi ni akan kekal lah. Yalah. So kita kena tak boleh selesa. Kita akan mungkin berhadapan dengan macam-macam cabaran, terutamanya yang disebut tadi pasal Trump, ada lagi mungkin pasal isu-isu ekonomi luar, jangkaan yang kita tidak boleh kawal. Daripada masa kita kena ready lah, kita kena bersedia. Ya. Tapi saya optimistik kita sebagai pengerusi ASEAN tahun ini dapat menunjukkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mendapat menjadi contoh pada dunia luar, dan kita dengan bersama-sama dengan rakan-rakan negara ASEAN lain untuk menunjukkan blok ASEAN ni blok yang stabil, blok yang peaceful, dan pada masa sama menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh. YB Tengku, kita nak relatekan tau. Setiap kali YB post dekat social media lah, saya suka dekat TikTok ataupun dekat Instagram. Yang mana satu? Banyak, saya rasa saya suka semualah. Sebab dia catchy. Satu, apa yang kita nak tahu, YB Tengku akan terangkan dengan mudah. Kenapa pendekatan tu aktifnya, dan at the same time kita perlukan cara yang catchy, cara yang simplified. Simplified lah. Benda perdagangan, program berbilion-bilion ni benda kan, tapi bila YB Tengku post tu layman term sikit lah. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan dan juga tim saya lah, yang mereka juga banyak membantu, kerana pada masa yang sama kita tahu audiens di sana bukan semua yang faham isu yang complicated ni. Kadang-kadang saya pun tak faham, dan kadang-kadang pada masa yang sama kita kena mendengar dan memahami, dan pada masa kita tahu yang dari segi explanation tu kita tak ada time nak explain secara detail. Jadi oleh itu apa yang cara yang paling mudah? Cara yang paling mudah kita memastikan explanation kita simple, layman term seperti disebut tadi, maksimum 3 minit, dan gunakan grafik, infografik, gunakan juga catchy line yang mungkin teks yang mungkin dapat memudahkan pemahaman terhadap isu yang kita nak bagi pencerahan ni lah. Feedback dia macam mana? Jadi macam ada yang positif, tapi feedback tu yang penting ialah mereka melihat. Betul. Yang kita tak nak dia tak klik, dia klik and bait ni yang penting kan. Bait and click. Clickbait. Ya. Hari raya kalau makanan yang tak boleh miss YB Tengku. Tak boleh miss. Mesti ada kat table pagi raya. Yang mesti ada pulut dengan rendang. Pulut Pulut maksudnya macam keluar balas ke? Kuning. Oh, pulut kuning. Bukan. Siapa yang ketupat, of course. Adakah itu resepi ibu, resepi keluarga memang? Tak ada. Ataupun pilihan YB Tengku? Tak ada. Itu pilihan saya lah. Pulut kuning Min, ada pulut kuning pagi raya dekat? Ada. Orang Johor tak? Orang Johor tak ada. Saya lodeh. Lodeh ada, lodeh betul. Lodeh ada. Ketupat dengan serunding, ketupat dengan rumah. Haji pandai buat lodeh dia kata tadi. Bila open house boleh jemputlah kita? Boleh, tapi saya order je lah. Tak ada masalah. Janganlah bagi tahu orang order. Awak masak juga? Ni. Mana masak? Ni laksa Johor. Laksa Johor. Johor. Pakai dengan tangan lah laksa Johor. Ya, spaghetti. Jangan cakap dia ada Italian bila? influence. Open house bila? Nanti saya bagi tahu you. Okey. Kalau kuih-kuih modern cookies apa yang? Kuih tart. Kuih tart. Memang orang nama kuih tart. Yang bulat ke yang gulung? Yang gulung ke yang bulat? Bulat. Yang merah ke tengah. Sama malam. Jadi orang lama tu orang tua lah maksudnya. Tapi saya kalau kat Melaka ada satu air tu dipanggil air laminate tau. Kalau air soda yang botol warna brown tu, warna hitam. Tapi rare nak jumpa dah sekarang. Aiskrim soda. Dia aiskrim soda dekat Melaka je ada, ataupun belah-belah Kelantan pun ada. Apa brandnya? Dia macam-macam brand, lokal lah, kilang-kilang lokal. Dulu ada FNN dan sebagainya, sekarang tak ada dah. Tapi hari raya je tapi tak sihat. Tak sihat, mana potong kaki. Tengku dia everyday pukul 10 jogging kata-kata ya. Kita join lah di Jalan Duta di Raya ni senang. Besok raya everyday so you run. Tak lah everyday lah. 3 kali seminggu. Tapi YB Tengku kalau trip overseas pun dia berlari Min. Ya. Itu kita pergi Shanghai lari sekali. Dekat tepi sungai tu, Whampoa tu. Lari bersama. Saya hebat lah. Kadang-kadang that is important lah. Untuk saya sibuk nak puasa, nak makan lemang lah bagai, lepas tu lupa exercise. Seraya ni lagi penting. YB Tengku,
Dalam kesibukan, pastinya Wabi sebagai ahli politik, kerana nak turun padang, pergi jumpa pemimpin akar umbi, adakah ini satu keseronokan juga ketika bulan puasa? Ya, masa bulan puasa tu tiap-tiap malam ada majlis kan. Selamanya berbuka puasa, lepas tu ialah tarawih dengan Maulid. Dan tiap-tiap malam kita pergi 2-3 tempat. Ya, bukan satu tempat sebelum buka kita jumpa kadang-kadang anak yatim, beri bantuan kepada mereka yang memerlukan. Lepas tu buka sampai maghrib, habis maghrib pergi program satu lagi, main isyak dengan tarawih. Lepas tu habis isyak tarawih, pergi satu lagi program tarawih. Memang tapi Wabi Tengku tak gemuk pun. Kau 3 kali satu malam makan. Yalah, buka puasa. Betul. Sebelum tarawih, sebelum isyak ada minum-minum. Lepas tu Maulid. Maintain je ni. Ada gemuk sikit. Tadi soalan off air tadi, tanya 10 tahun dia baju boleh pakai lagi tak? Boleh. Tak, dia kata makin kurus. Makin kurus, makin longgar. Mungkin last lah sikit. Tengku ada nak cakap sikit. Wish Hari Raya kepada semua penonton Astrawani dan generally Malaysians out there. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Astro kerana sudi jumpa saya. Dan pada sama saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua dan maaf zahir dan batin. Semoga kita dapat meraya dengan sahabat kita dan juga keluarga. Dan satu lagi pesanan ialah bagi mereka yang balik kampung ni, drive lah carefully, drive slowly. Wabi, kena juga wish Hari Raya pada anak-anak buah di overseas tu, ramai rakan-rakan Maida, rakan-rakan Matre. Oh ya, betul juga. Terima kasih kerana memang ada about to say that. Tak sempat nak tiba-tiba. Silakan. Okey. Saya nak ucapkan juga selamat Hari Raya kepada rakan-rakan saya daripada Maida, daripada Matre, daripada MITI yang berada di perantauan di luar negara sana. Jadi saya harap semua okey dan pada masa yang sama insya-Allah kita akan visit all of you soon lah. Alhamdulillah, bos dah wish tu. Lepas ni ada susulan ampau. Betul, mesti ada. Jadi macam tadi dia kata menerima tu lebih dia kata memberi lebih baik daripada upper hand. Sekali memberi dapat lebih ramai, banyak menerima balik kan. Kan betul. Bagi tu kena ikhlas. Dia punya wisdom tu lain. Okeylah. Thank you very much again. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jangan lupa jumpa kita. Wabi pun jangan lupa jumpa kami juga. Lontong, rasa jeruk, pulut. Telur kuning. Saya masak juga lah. Alhamdulillah. Rasa air tangan. Terima kasih. Kita akan berhari raya lagi Lebaran Awani dari Demo Radio Putrajaya.